Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang dakwah pertahanan. Secara ringkasnya, dakwah pertahanan ialah usaha kita menjaga agama, akidah dan maruah umat Islam daripada sebarang ancaman, sama ada ancaman fizikal ataupun ancaman pemikiran. Kadang-kadang orang anggap pertahanan hanya berlaku di medan peperangan, tetapi sebenarnya pertahanan bermula dalam diri kita dulu. Kalau hati kita kuat, akidah kita kukuh dan cara berfikir kita jelas, barulah kita mampu bertahan bila berdepan cabaran dari luar. Dalil Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Hajj ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Allah pasti akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, dan sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini menunjukkan bahawa mempertahankan agama bukan pilihan, ia tanggungjawab, dan Allah sendiri menjamin pertolongan kepada mereka yang berjuang menegakkan agama. Kalau kita nak pertahankan agama, kita mula dengan diri sendiri dulu. Pertama, kita kena ada akidah yang betul-betul mantap. Bukan sekadar tahu Islam itu benar, tapi yakin, faham dan rasa dekat dengan Allah. Bila akidah kita kuat, hati kita tak mudah goyah bila ada orang cuba ragukan agama. Yang kedua ialah kesatuan. Bila kita berpecah, kita jadi lemah. Kadang-kadang musuh tak perlu pun menyerang dari luar, cukup dia pecahkan kita sesama sendiri. Sebab itu Islam ajar kita saling hormat, saling menyokong, bukan saling menjatuhkan. Dan yang ketiga, kita perlu hikmah dalam bertindak. Dakwah pertahanan bukan dibuat dengan marah-marah atau gopoh. Ia perlu ilmu, strategi dan adab. Jadi konsep pertahanan ini bukan hanya soal fizikal. Ia adalah perjalanan membina diri, membina iman, membina akhlak, membina pemikiran yang waras dan tenang. Musuh zaman sekarang bukan sentiasa datang dengan pedang. Ia datang dengan ideologi, hiburan yang berlebihan, budaya yang rosakkan hati. Kalau dalaman kita tak kuat, kita mudah hanyut. Tapi kalau dalaman kita kukuh, insya-Allah kita boleh bertahan dalam apa jua keadaan. Akhirnya, apa objektif yang kita nak capai? Kita nak lahirkan umat Islam yang tahu apa yang dia percaya dan kenapa dia mempertahankannya. Umat yang berfikir dengan kemas, bukan ikut-ikut. Umat yang berakhlak, berdisiplin dan ada jati diri. Bila ini wujud dalam masyarakat, barulah umat Islam mampu berdiri dengan maruah dan kekuatan. Dan bila sampai masa diuji, kita tidak mudah goyah. Kesimpulannya, dakwah pertahanan adalah tanggungjawab kita semua, bukan hanya para ustaz atau golongan tentera. Selagi kita menegakkan agama dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, maka Allah akan sentiasa bersama kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.